Okey, baik. Cikgu, saya akan tunjuk macam mana untuk membuat RPH Pendidikan Agama Islam. Okey, first sekali cikgu klik pada ni adalah menu minggu pertama. Cikgu klik pada tambah RPH. Okey, dia akan paparkan satu paparan Smart RPH lah. Tetapan masa, cikgu boleh pilih kat sini, okey, minggu ke berapa. Kemudian ni cikgu pilih tarikh lah. Tarikh ni kena betul lah. 12 hari bulan. Okey, kemudian masa mula pukul 8.30 hingga pukul 9.30. Okey, contoh ini masa ni lah. Kemudian pilih kelas contoh kelas Jawi, kelas Marikh. Itu pulang lah. Kalau tak ada kelas dalam list ni, cikgu klik lain-lain. Okey. Kemudian scroll kat atas ada tahun. Contoh cikgu nak buat untuk tahun 1 Pendidikan Islam. Cikgu pilih mata pelajaran Pendidikan Islam. Okey, nampak di bawah ni. Kemudian cikgu pilih bidang. Bidang apa? Contoh bidang ni. Kemudian cikgu pilih yang berkaitan dengan cikgu nak mengajar lah. SK dan SP. Okey. Dah siap semua. Okey, automatik sistem akan menulis RPH cikgu dalam bahasa Jawi. Okey, yang di tengah ni tulisan Rumi ni jangan risau, abaikan sebab nanti bila RPH cikgu bila nak print atau cetak automatik dalam Jawi. Semua yang maklumat dalam yang cikgu nampak di paparan depan ni semua akan bertukar dalam Jawi. Impak dan refleksi pun akan bertukar dalam Jawi. Cikgu boleh tulis dalam bahasa Melayu lah, tapi nanti dia akan tukar dalam Jawi. Okey, ini pun sama juga. Okey. Okey, dah siap semua. Klik butang simpan. Dah simpan, cikgu boleh ubah. Klik butang ubah. Boleh ubah kat sini. Okey, contoh kalau cikgu nak ubah jadual dah berubah daripada hari Senin ke hari Selasa, cikgu klik kat sini dan 3 saat, drag masuk ke bawah. Okey. Drag masuk ni. Okey. Ya. Okey, dah. Okey, sekarang dah bertukar daripada Isnin ke Selasa. Lagi mudah drag. Dia boleh tukar masa dan tarikh. Cikgu boleh drag ke kiri, ke kanan. Okey. Atas, bawah. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.